Buka. Untuk betulkan tulang belakang. Satu lagi, dia kata, oh, you punya bahu ni very stress. Dia punya otot dekat saya punya bahu. Sebab saya pun coach memanah. Bila kita banyak tarik bow, maka dekat bahagian sini selalunya dia akan bengkak bahagian otot lah. So, apa yang berlaku adalah doktor tu suruh saya buat apa tahu? Duduk merengkuk, tangan kecilkan badan, duduk merengkuk di atas lantai. Posisi apa? Sujud. Dalam fisioterapi pun ada pergerakan-pergerakan dalam solat kita. Tapi adakah kita solat tu untuk sihat? Adakah kita solat supaya kita punya tulang belakang dapat stretching? Ataupun kita solat supaya kita punya muscle kita dalam keadaan relax? Ataupun kita solat sebab apa? Lagi banyak kita sujud, lagi banyak oksigen sampai ke otak dan kita akan lebih cergas. Adakah sebab tu? Kalau anda yang kata kakak-kakak solat sebab kesihatan, awak tak buat lillahi ta'ala lagi. Kalau solat sebab awak nak dapat 27 ganjaran, belum solat lillahi ta'ala lagi. Kalau solat nak dapat syurga, lambat lagi kakak. Lebih-lebih lagi kalau kakak, ibu-ibu adalah orang yang nak kata salikin. Salikin ni makna kata orang yang dah ambil talqin zikir daripada sama ada tarikat Syatariah ataupun kakak dah ambil bai'ah dengan Naksabandiyah. Kalau masih berharap kepada pahala lagi kakak, buat malu je kakak. Buat malu je. Sepatutnya bila kita dah mula berjalan jadi seorang hamba, kita dah tak nak yang lain dah. Tak nak yang lain dah. Kita nak Allah Ta'ala sahaja. Benda yang selalu kita terlepas pandang dan kadang-kadang dah berpuluh-puluh tahun kita bersujud sekalipun. Sebab itulah kakak-kakak tidak dapat kelazatan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kakak, solat ini kena topik. Solat adalah suatu pergerakan yang boleh menembusi banyak dimensi alam. Solat adalah satu pergerakan ataupun kakak tulis dalam kurungan, kakak tulis istiadat. Solat adalah satu istiadat yang boleh menembussi alam. Menembussi alam apa? Solat ni kakak bukan hanya duduk ke alam mulki sahaja, tapi dia boleh bawa kakak sampai ke alam malakut, boleh bawa kakak ke alam jabarut, bawa kakak ke alam lakut. Alam apa yang saya sebut tu? Itu adalah alam-alam tinggi. Dalam nak kata mencapai ma'rifatullah, tak lalu alam-alam tu tak sampai kakak. Sebab itulah kakak-kakak pernah baru-baru ni dalam suluk saya baru-baru ni, saya dah dapat satu warid ataupun dalam dalam Syatariah kita panggil ahwal lah. Kalau dalam Naksabandi kita sebut warid. Warid tu saya dapat dalam solat. Maka sebabkan saya dapat dalam solat tu, disyarahkan. Tok guru ni syarahkan macam mana sesahat ini boleh dapat warid ketika dalam solat. Maka nak bagi tahu, kata guru kami Tuan Haji Nasir Qaddasallahu sirrah, disebabkan oleh pada ketika solat itu kita duduk dalam poin yang sangat-sangat tepat, menyebabkan kita sampai titik kesedaran kita dalam kehambaan. Kita dalam hamba. Saya nak coteng boleh? Boleh Ini kena lukis sendiri lah. Nampak kalau saya lukis? Allah. Okay. Yang pertamanya kakak, nampak? Tak tulis lagi nampak gedok kan? Okay. Biasalah tu. Okay, nampak? Qalbi. Ini adalah qalbi. Ini adalah ni. Tengok baik-baik kat sini kakak-kakak, ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kakak-kakak, ibu-ibu tengah solat, hati ibu-ibu, lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk pada tawajuh pada Allah Taala. Hati ni kudur, yang Naksabandi duduk pada kesedaran hati sanubari. Hati kita ada berapa jenis kakak? Tengok baik-baik kat sini, lukis kan. Ni bentuk dia apa? Macam apple. Saya memang pandai melukis. Okey, sebelah sini kakak tulis hati nurani. Sebelah sini kakak tulis hati sanubari. Dah? Nampak tak? Dah? Hati nurani di tempat siapa? Kakak tuliskan dekat situ. Hati nurani inilah bilik malaikat. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya pada anak Adam itu, pada hati anak Adam itu ada dua bilik. Satu diduduki oleh malaikat, satu diduduki oleh syaitan. Maka bilik yang pertama nurani ini tempat duduknya para malaikat, dan satu lagi bilik hati sanubari duduknya syaitan.
Inilah hakikat yang jarang-jarang disyarahkan dekat dalam kelas-kelas dekat luar. Kalau kita belajar dekat masjid-masjid yang lain, hanyalah kita cakap tentang angkat takbir, rukuk. Tapi sejauh mana kita nak duduk? Waktu tengah solat nak duduk dekat hati mana? Hang duduk dekat hati nurani. Hang solat dengan setan lah kakak. Oh faham tak? Sebab itulah kakak, kita solat banyak bisikan. Sebab salah bilik. Salah bilik. Kalau kita duduk dekat hati nurani punya bilik, sini adalah bilik para malaikat. Kita duduk solat dengan dia. Habis syaitan dekat dalam ni siapa nak halang? Faham tak? Jadi mana kata tengah solat duduk dekat mana? Hati sanubari. Bila awak duduk dekat situ, sebab tu dalam satu hadis disebutkan, bila mana seorang anak-anak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita berzikir Allah, 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 Allah. Walaupun kita duduk pada kesedaran yang kita tahu kita adalah hamba Allah Taala, tengah menghadap Allah Taala, maka syaitan akan keluar. Nampak tak? Sebab itulah bila awak duduk pada hati sanubari betul-betul, puji Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya solat tu dah tak ada dah kita duk ingat. Oh, aku ni tak masak lagi, ikan tak keluarkan lagi. Ya Allah, baju tak basuh lagi. Oh, tu dia, sekejap suami aku balik nak makan apa, tak tahu. Ni kenduri ni mana satu nak pergi, tak tahu. Dia kalau orang Kedah semua dia tak tahu. Itu lah dia. Nasib baik yang datang ni tahu ke tak? Tak tahu. Pasal pemai tak tahu. Kan? Tapi nak bagi tahu ni. Betul lah. Okey. Tapi nak bagi tahu je kakak, lepas ni solat nak pasang niat duduk dekat mana? Duduk dekat hati sanubari. Kalau kita nak buat ayat dengan kita punya suami, abang dah duduk dekat hati saya. Nak letak suami duduk kat mana? Sanubari. Tak. Saya nak tanya, dendam apa bagi tadi? Kau letak suami kau dengan setan ke kau? So dia memang dia dengan setan lebih kurang. Tak ada beza. Dok sayang, nak letak orang terkasih tu letak dekat nurani. Jangan letak sanubari. Kalau kita nak pandang masyayikh kita, nak pandang guru kita, guru kerohanian kita, nak pandang kat mana? Nurani. Dah sebut betul pasal dah cukup. Betul tu pandang kat nurani. Sekarang ni kita nak niat lillahi ta'ala nak solat. Sahaja aku solat pada zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala nak pasang dekat mana? Sanubari. Pasang sanubari lah. Pasang dekat situ barulah awak tak teringat kat dunia. Barulah terputus. Itulah namanya lurus hati kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Okey, insya-Allah. Okey. Yang kedua kakak dobitkan juga tentang niat. Tak nampak. Adalah syiarnya dia. Nampak tak kat sini? Nampak lagi. Dia orang ni mata bersin. Nampak? Okey, niat. Dah tulis niat dah. Niat ni kakak adalah syarat satu amalan diterima. Niat yang pertama kakak tulis dia adalah syarat satu amalan itu diterima ataupun ditolak. Kalau anda kata kakak solat sebagai contoh, sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat untuk dapat rezeki kerana Allah Ta'ala. Walaupun lillahi ta'ala kat belakang, tapi kakak solat 2 rakaat untuk dapat rezeki. Settle ke tidak ketulusan kakak? Tak settle. Tak ikhlas lagi kakak. Belum ikhlas lagi. Andai kata kita buat satu amalan itu disebabkan kita berharap sesuatu, bukan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nak buat boleh ke tidak, boleh, tak ada masalah. Tapi nasihat saya, nak buat solat sunat duha, biarlah kita buat kerana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Itulah formula dia sebenarnya. Kalau kakak buat kerana bersyukur pada Allah Ta'ala, kakak yakinlah kakak, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat pada kakak. Sebab Allah Ta'ala janji, la in syarakatum la azidannakum wa in kafartum inna azab lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmat kamu. Tapi kalau kamu kufur, azab Allah Ta'ala sangat-sangat keras. Boleh Yang pertama tadi dia adalah syarat. Yang kedua kakak, dia adalah anchor. Anchor ni bukan jenama butter. Anchor ni adalah, maksud anchor adalah sauh, cengkaman. Sauh nak lukis macam mana? Macam mana lukis sauh? Sampai ini macam hidung kat Sheila je. Macam mana lukis ni sauh? Satu lagi bawah macam dia nak panas sikit. Dia nak panas sikit bawah. Lepas tu, bawah sikit lagi. Sikit je. Dia
Oh, tak boleh. Tidak. Tak lawa. Sekali. Betul lah. Ada. Tak tahulah apa je. Aku ikut je. Sahur. Mana kata niat tu kakak-kakak kata sebahagian ahlillah. Ahlillah ni kata wali-wali Allah. Niat ni akan bawa kita ke mana kita pergi. Andai kata niat kita salah, maka kita tak akan ada anchor yang akan tarik kita balik buat perkara yang betul. Sebab itulah kakak-kakak, kalau andai kata kita solat awal-awal Allahu Akbar, kita minta pahala daripada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku tengah-tengah solat, andai kata hati mengelawang, tak ada siapa boleh selamatkan kita. Sebab apa? Sebab awal-awal niat kita dah salah dah. Anchor kita tak betul dah. Sampai kan kata sebahagian adillah, nak kata, kalau andai kata kita niat yang betul, walaupun kita mengelawang, tapi dia tetap akan tarik kita kepada basic balik. Tapi kalau andai kata niat kita salah, maka nak bagi tahu dekat sini, niat andai kata mengelawang kita, maka niat tak dapat nak tarik kita kepada anchor kita balik. Sebab itulah kakak belajar pasal niat, satu benda yang kakak kena faham. Datang pada hari ini, andai kata ada yang niat selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka jom kita perbaharui niat kita. Kita niat, ya Allah Tuhanku, aku datang kelas kali ini ya Allah sama ada sebagai pengajar, sebagai penganjur ataupun sebagai murid. Aku datang sebab aku nak belajar macam mana cara nak jadi hamba-Mu ya Allah. Jangan datang sebab lama tak jumpa, kita kena jumpa kawan-kawan kita nak hi-fi ni. Tak payah. Maka nak kata jaga hati kita baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kat atas kita. Boleh Okey. Dah? Okey. So itu yang pertama, kalau anda kata qalbi kita settle, maka settle. Yang kedua adalah rukun yang kita kena jaga adalah rukun qauli kakak. Rukun qauli ni kakak nak bagi tahu je dekat sini. Qauli ni adalah rukun yang kita bercakap dengan mulut kita. Nak kata boleh perlu keluarkan suara ke tidak? Ya, perlu keluarkan suara. Banyak orang yang tersalah bila mana buat rukun qauli ni. Perasan tak? Baca Al-Fatihah. Tak tahulah dia rukiah dengan siapa, aku tak tahulah. Tapi nak bagi tahunya bila kita sebut macam itu, sah ke tidak ibadah kita? Jawapannya tak sah. Sebab rukun qauli kena sebut betul-betul, nak kata qaulinya. Dalam solat berapa rukun qauli? 13 rukun qauli. Aku resign. InsyaAllah. Siapa nak sambung? Rukun qauli sayang. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Okey, tengok baik-baik saya nak tunjuk. Dengar suara? Boleh Okey, saya angkat takbir. Allahu Akbar. Rukun apa? Qauli. Qauli tang mana? Allah. Angkat tangan? Sunat. Oh, fi'li pula. Angkat tangan ni fi'li ke sunat? Sunat. Lepas tu kalau saya tak angkat tangan, Allahu Akbar, sah? Tapi tak angkat tangan. Kita kan kat Malaysia kan, Allahu Akbar. Macam mana? Sozoh ni, lepas tu dah kami datang dah orang. Hanya tengok. Baik, kami kena bayar. Ni nak bagi tahu. Hukum angkat tangan tu sunat je, sunat muakkad. Okey. Jadi jangan pula lepas ni bila kakak nampak orang tak angkat tangan ke Syiah. Janganlah. So bila kita belajar ni kita dah tahu benda tu dibolehkan. Cuma rukun atas takbiratul ihram adalah rukun qauli. Boleh Yang kedua rukun qauli adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah start dengan apa? Bismillah. Jadi insya-Allah nanti kita akan check satu persatu selepas kita syarah sikit pasal kitab. Kemudian rukun qauli lagi. Selawat waktu tahiyat akhir sayang. Tahiyat awal tu sunat. Tahiyat akhir. Selawat waktu tahiyat akhir lagi. Bacaan tahiyat akhir. Lepas tu last sekali yang keempat. Salam yang keberapa? Pertama. Kalau kita dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Terkentut tak sempat bagi salam yang kedua. Sah ke tidak? Sah. Kalau kentut kuat macam mana? Sah ke tidak? Kenapa sah? Selesai lah. Walaupun kentut dia berirama. Tut. Macam tu kan. Okey, settle. Buat kentut seronok. Okey. Maka yang ketiga adalah fi'li. Rukun fi'li. Maka nak bagi tahu kakak intersection kat sini. Apa
apa yang kakak jumpa? Nak kata Fadli jumpa, Fadli kita straight, Kauli kita straight, Colby kita straight. Pada titik inilah kita akan duduk pada titik kesedaran kehambaan dekat situ. Kalau anda kata yang bertarekah, maka dekat sinilah anda boleh jumpanya fana dalam solat. Kalau anda kata betul-betul Colby itu straight pada Allah Ta'ala dalam keadaan yang tawajuh, sama ada tawajuh ataupun musyahadah. Kita hadapkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawajuh tu semua orang boleh buat, susah. Boleh buat. Sebab tu baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Itulah tawajuh. Hadapkan, bukan hadapkan diri kita kakak. Hadapkan keseluruhan jiwa kita, kehidupan kita, masalah kita, segala-gala hal kita hadap kepada Allah Ta'ala. Dah hadap pada Allah Ta'ala, urusan kita lagi ke tidak? Dah bukan urusan kita lagi dah kakak. Kakak kena faham baik-baik dekat sini. Bila kakak solat, tolong jangan buat mistik yang ramai yang orang buat. Mistiknya apa Ustazah? Bawa masalah dalam solat kita. Mistik yang kedua, masalah kedua yang kita selalu bawa adalah cari solusi dalam solat kita. Kesalahan yang ketiga, kita solat apa? Kita nak sesuatu. Saya ulang, tiga kesalahan yang kita buat dalam solat kita. Yang pertama adalah kita bawa masalah kita. Nak solat ni kakak, Allahu Akbar, daripada awal solat cerita tentang masalah kita semata-mata. Ya Allah Tuhanku, aku ada masalah dengan suami aku, masalah dengan anak aku, masalah dengan tanah tak surah-surah, tak tukar nama lagi. Kita ada masalah dengan kereta kita, masalah dengan kawan kita, masalah dengan ini, masalah dengan tu. Dah kalau awak sibuk dengan masalah diri awak, bila awak nak sembah Allah Ta'ala ni? Dah lah luar solat pun, awak tak ingat pada Allah Ta'ala. Dalam solat, angkat takbir, Allahu Akbar, bawa segala masalah. Sebab itulah sampai satu titik tu kakak, kita solat bertahun-tahun. Tapi ada tak kita hudur hati kita, dapat tak khusyuk, tak dapat khusyuk. Sebab apa? Sebab sepanjang solat kita bawa masalah-masalah dalam solat kita. Kita bawa anasir-anasir yang tak sepatutnya bawa dalam solat kita. Benda yang paling parah, waktu solat lah kita cari solusi. Kita ada masalah, tender tak lepas. Kita ada masalah, kunci kereta hilang. Yang pakai spek, masalah apa? Spek tak jumpa padahal dah kepala. Tu masalah orang pakai spek. Nak bagi tahu yang dekat sini adalah ada je masalah kita. Elok tengah solat, nah, ingat dah kat situ aku pun. Mula dah tu. Sebab apa? Sebab kita masuk solat, kita jadikan solat sebagai solusi. Tak nak macam tu kakak. Tak nak macam tu. Lagi masalah adalah kita niat nak sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Kalau andai kata kita masih lagi berharap kepada selain Allah, nak selain Allah, dah awak nak bawa solat awak ke mana? Rugi. Solat bukan kerana Allah. Rugi kita solat tapi kita berharap kepada selain Allah Ta'ala. Benda tu adalah benda yang sangat rugi. Boleh dapat? Boleh Dan berkenaan dengan Fa'li pula, kakak dobekkan dekat situ adalah keadaan jasad. Saya tak mahu nak tulis, kakak tulis je keadaan jasad. Kalau tak dapat angkat tangan, okey? Keadaan jasad mengikut keadaan hati. Keadaan jasad mengikut keadaan hati. Kalau dah, cakap dah Dah, dapat Maksudnya apa? Kakak tengok baik-baik Okey, kakak pernah tak nampak gambar seorang syekh nama dia Syekh Abdul Wahab Rokan, Qaddasallahu sirrah? Pernah nampak tak? Seorang musyrik, tak pernah nampak? Nak Syabandi Mana tadi? Siapa yang tak nampak tu? Nak Syabandi ke yang? Ada seorang mursyid ni namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau kakak tengok gambar dia, dia akan pandang sikit ke hati. Sebab angkat takbir tu, Allahu Akbar, dia akan pandang sengit ke hati. Dia tengah tengok apa? Tengah tengok hati sanubari dia. Bila dia tengok hati sanubari dia, dia tahulah dekat situ hinanya dia, lemahnya dia, kotornya dia, sombongnya dia akan tengok dekat situ. Itulah keadaan hati kita. Bila kita tengok macam itu, nampak tak kepala kita sedikit tunduk? Nampak tak? Sama juga bila kakak angkat takbir. Sekejap lagi nanti waktu rukun Fa'li, saya akan ajar seorang-seorang macam mana kaedah untuk kita solat tu angkat takbir betul-betul. Kalau kakak perasan ada orang yang angkat takbir, Allahu Akbar, perasan tak jarinya kat situ?
Tapi yang mana lebih baik? Straight jari ke bengkok sikit? Kenapa bengkok sikit? Nak bagi tahu hati awak tengah tunduk pada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita sebutkan keadaan jasad kita adalah macam mana keadaan hati kita. Kalau tengah solat kakak, sat-sat garu kepala, sat-sat garu belakang, sat-sat garu sebelah, sat-sat garu member. Itu seram juga. Itu melampau. Tapi nak bagi tahu kenapa tengah solat kita dah bergerak-gerak, sebab hati kita tak tulus, tak hudur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak hudur pun. Sebagai contoh, kita tengah solat lagi. Ni satu kisah yang boleh saya kongsikan. Hampa takut hantu tak? Aku nak cerita pasal hantu kan? Oh dah. Dia kem solat ni semua tak takut hantu. Masya Allah. Pernah satu hari itu sajalah saya nak share story. Saya dekat Tapah. Saya tengah ambil diploma. Jadi kan cerita junior saya kena ganggu. Rumah dia, rumah sewa dia. Kena ganggu sampai kan waktu hujan ni. Tembok sebelah ni berasak. Dekat Tapah. Dah lah bila kami tanya-tanya, awak ni sewa rumah dengan siapa ni? Tu orang rumah tak kenal. Dan dekat rumah tu punyalah menakutkan ya. Ada potret. Tapi gambar yang perempuan tu ibarat dia cakar-cakar. So kita tak nampak perempuan tu siapa. Rupa-rupanya kat rumah tu, owner rumah tu meninggal tengah pregnant sebab berjauhan daripada suami dia. So satu story lah. Cuma nak bagi tahu ni waktu tu. Waktu saya datang tu saya habis lat dalam pukul 6 lebih. So sampai rumah dia. Maka dia tengah, diorang ajak solat lah, solat maghrib kan. Saya tengah solat Allahu Akbar. Imam kan solat. Lek, benda tu datang merangkak daripada dapur. Merangkak. Saya nampak daripada situ sebab kan kita kiblat kita kat sini. So ekor mata kita kat situ kan. Datang kita. Dia sengaja nak kacau kita tengah solat. Tapi kita solat je lah. Sampai duduk depan saya ni. Saya pun tak apalah, duduk lah kan. Yang belakang tu tak payah cakap dah lah. Sebab kami semua nampak Allah Ta'ala takdirkan pada ketika tu. Yang lain aku baca tak, duduk lagi. Tak berani nak belah. Kita baca Fatihah, dia baca ayat kursi. Itu keunikan dia. Yang saya ni kan rasa suara lain. Allah la ilaha illallah. Yang kita tengah baca Fatihah ni. Okay, tak apalah kan. Cuma nak bagi tahu ni contoh lah kan, dia terbang. Contoh dia terbang. Kita pun elak sikit, ada rukuk terus. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh kita rukuk ataupun kita sujud dengan sebab benda lain. Faham tak? Maka kalau dia nak lompat je lah. Kakak jangan risau, dia tak boleh tembus. Dia tak ada pun, dia langgar kita tu, puek. Tak ada. Tak ada kakak. Kakak jangan. Kakak, saya ni banyak pengalaman kakak. Tak pernah lagi saya terantuk dengan tu. Tak pernah lagi. Nak bagi tahu kalau dia terlalu tu, dia terlalu macam gitu je lah. Kita tak sakit pun. Cuma kita akan rasa seram sikit lah. Boleh Tahu tak beza hantu betul-betul dengan hantu yang kakak-kakak buat? Betul lah. Saya tanya ni. Dok, dia kadang-kadang kita ni pandai je tuduh-tuduh hantu. Padahal tu tak salah pun. Ni, nak tahu beza ni adalah kalau kakak rasa takut dalam hati tu. Takut. Kita anda takut lah. Itu bukan hantu. Tu kakak penakut. Kakak yang buat cerita. Nak tahu hantu yang sebenar, kakak akan rasa meremang dekat belakang tengkok. Meremang tu maknanya kata insyaAllah kakak jangan risau. Dia semita dengan kakak. Dekat lah. Itu kalau meremang lah. Boleh Tapi kakak jangan risau. Risaunya tak lepas ke kakak. Kalau anda kata kakak betul hati kakak pada Allah Ta'ala, dia tak dapat bertentang kakak pun. Siapa murid Baba Rosli kat sini? Mana angkat tangan sikit murid Baba Rosli? Semua tak ngaku. Aku nak jumpa Baba Rosli dia. Apa jangan. Ni, Baba Rosli kan dah ajar. Kau berkosan duduk kat mana? Ni, tengah-tengah ni. Kakak tahu tak, asal-asal dulu, ni nak cerita sikit, cerita dekat dalam syurga. Saya nak tanya kakak ni, kakak bercita-cita nak masuk syurga. Siapa orang nak masuk syurga? Angkat tangan sikit. Aku baru syarah, jangan marah. Tanya masuk syurga, semua orang masuk syurga. Oh boleh. Kakak-kakak, saya nak bagi tahu, sebenarnya kita ni makhluk syurga. Kita ni makhluk syurga. Diceritakan dekat dalam satu kitab yang besar. Ketika Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS, maka disapukan dekat belakang tulang belakang Nabi Adam. Bila disapukan dekat belakang, maka penuh kita. Dekat dalam syurga tu, kita jatuh lah sekali. Tet penuh lah. Maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kita, Alastu birabbikum? Kita jawab dekat situ apa? Qalu bala syahidna. Apa dimaksudkan dengan bala syahidna? Bahkan perkataan dekat situ bala. Bala ni kakak, dia bukan bala Chandran bala. Bala tu bahkan ibaratkan macam sebagai contoh. Saya ni ustazah kan? Oh jawab apa? Memang lah. Dah tak
makan ustaz pula. Contoh nak kata kan. Jadi nak bagi tahu memanglah tu adalah bala. Kita bukan tanya, ya? Betul Ustazah kita tak macam tu. Kalau kakak tanya, ya, betul kita masih lagi dalam posisi yang kita bersangka-sangka. Tapi kalau kita sebut bala, ibaratkan macam memang kau Tuhan kami. Dan kakak perasan tak kat situ Allah Ta'ala tanya kita, alastu birabbikum kakak. Kakak highlightkan perkataan birabbikum. Kalau ada waktu untuk dobit. Allah Ta'ala tanya kita, kau tahu tak aku ni Tuhan hang? Allah Ta'ala tak tanya kita kakak-kakak, awak tahu tak aku ni Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak tanya kita. Tapi Allah Ta'ala tanya kita, alastu birabbikum, awak tahu tak aku ni Tuhan awak? Aku ni Tuhan hang tahu tak? Bahkan kita menjawab dekat situ, bala syahidina, memanglah awak Tuhan kami. Makna kata dekat situ kakak-kakak, semua antara kita telah duduk pada titik kehambaan yang kita cari ni. Kakak, satu perkara yang saya nak bagi tahu kakak, sebenarnya kita semua dekat sini pernah merasai makrifatullah. Makrifatullah itu adalah milik setiap antara kita. Cuma lah ni, kenapa sekarang kita tak ingat yang kita pernah berzikir pada Allah Ta'ala dalam keadaan yang hati kita kenal Allah Ta'ala? Kenapa kita tak ingat yang kita ni pernah nak kata duduk dalam satu posisi, tak ada yang lain selain kita dengan Allah Ta'ala? Kenapa kita tak ingat yang kita pernah musyahadah dengan Allah Ta'ala, tengah bercinta dengan Allah Ta'ala, pernah rindu pada Allah Ta'ala, dan kita duduk dalam kelalaian sampai ke akhirnya sebab satu jasad yang kita panggil sebagai sangkar emas. Kata ulama, badan kita ni kakak ibarat sangkar emas. The moment roh dimasukkan dekat dalam jasad, maka memori kita dilupakan. Kita bukan memori tu dipadam. Kakak faham tak? Kita hanya dikabur-kaburkan sahaja. Ibaratkan siapa yang tak letak water wax dekat cermin kata, musim hujan ni kita buka wiper. Walaupun kita buka wiper, perjalanan cantik ke tidak? Tak cantik, kelabu. Itulah dia. Lepas ni kalau tengok kereta yang tak water wax tu, itulah kita. Itulah kita, kenapa kita tak nampak Allah Ta'ala. Kenapa? Pada saat ini, pada ketika ini, kakak duduk nak belajar cara jadi hamba. Kakak tak rasa pun Allah Ta'ala tengah pandang tepat pada diri kakak. Kakak tak rasa pun yang Allah Ta'ala yang lorongkan kakak ke sini. Kakak tak rasa pun yang Allah Ta'ala yang jemput kakak. Hang nak sangat jadi hamba aku ajar hang duduk jadi hamba aku. Kita tak rasa. Kenapa tak rasa? Sebab adanya hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Kakak, the moment roh tu masuk dalam jasad kita. Saya dah keluar lidi je lah. Tangan keluar tak? The moment roh tu masuk dalam jasad kita, maka apa yang berlaku adalah kita ada 70,000 hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. 70,000 tau. Sebab itulah dalam Nak Syamani Khalidi ada berapa lataif? 7 lataif. Sebab itulah bila kita habis sampai tahlil, berapa banyak nak kena zikir? 70,000. Sebab apa? Sebab kita nak remove nak kata hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kakak masuk belajar, apa-apa walaupun bukan dengan saya sekalipun, belajar dengan guru-guru, kakak lebih faham, lebih rasa, lebih khudur. Apa yang berlaku adalah satu hijab ditarik. Kakak faham tak? Sebab itulah kakak penghalang kepada hijab. 70,000 ni adalah hijab kita panggil. Yang halang hijab tu terbuka adalah sangkaan. Sangkaan. Contoh sangkaan apa? Saya ni Ustazah tak boleh lah Ustazah ingat pada Allah Ta'ala. Saya ni ada anak, ada suami. Saya duduk dengan suami saya rasa jauh daripada Allah Ta'ala. Sangkaan tak? Sangkaan. Sangkaan. Saya di murid saya yang kontak saya bagi tahu Ustazah saya ni tak boleh. Kalau saya pergi suluk, saya duduk dengan Ustazah, saya rasa ingat pada Allah Ta'ala. Balik rumah jumpa suami, lupa Allah Ta'ala. Aku tak tahulah suami dia tu rupa macam mana. Tapi nak bagi tahunya, kenapa macam tu? Sangkaan. Sangkaan. Sangkaan awak yang merasakan, kalau aku tak duduk dalam majlis, aku akan lalai pada Allah Ta'ala. Siapa kata? Dekat luar sana kakak terbebas tak daripada anak Allah Ta'ala? Tak pun. Yang bagi kakak minum, yang menggerakkan kakak, ni otak kita ni. Kalau kakak belajar sains kakak, saya ni background saya biologi tau. Saya bukannya background Al-Azhar. So nak bagi tahu otak kita ni adalah involuntary organ. Involuntary organ termasuk juga jantung kita. Makna kata apa? Organ yang tidak dikawal oleh otak. Persoalannya sekarang, kakak nampak jantung kakak berdegup. Allah, duk. Siapa yang kawal? Allah. Kalau bukan otak, siapa lagi? Allah Ta'ala tu kawal every single thing.
Allah Ta'ala kawal segala-galanya. Macam mana bunyi detakan jantung pun kakak boleh lupa pada Allah Ta'ala. Sangkaan. Saya ingat seorang murid saya, dia khabar saya, dia kata dia decide untuk ceraikan isteri dia. Saya tanya kenapa? Anak 5 orang. Dia memang murid saya lah. Masuk daurah dengan saya. Saya tanya kenapa? Dia kata sebab bila dia rasa macam bila dia sibuk uruskan isteri dia, sibuk uruskan anak dia, dia rasa jauh pada Allah Ta'ala. Memang kena marah dia. Dia tak tahu susah dia digarang. Saya marah anak murid saya tu. Tak kisahlah dia umur 40 tahun lebih tua daripada saya ke. Saya kata itu sangkaan. Ni Allah Ta'ala hadirkan sesiapa dalam hidup kita adalah nak kata anugerah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi anak kepada kita. Ada reason. Kakak ingat anak tu kakak anugerah nak kata satu cert untuk kakak ke? Tak. Siapa kata? Tu anak kita tu adalah hint Allah Ta'ala bagi tahu kita, ni aku bagi hang budak ni, hang kena ajar dia sampai dia kenal aku. Itulah hint dia. Dan kalau kita ajar anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takkan kita tak belajar kenal Allah Ta'ala. Nampak tak kakak? Sangkaan ke tidak? Sangkaan yang paling besar adalah, sebagai contoh, saya boleh sebut perkara ni sebab saya ni budak sains. Jadi saya ni belajar sains sampai degree. Diploma, saya diploma in sains, course saya fizik. Masuk sambung degree, saya punya course saya biologi. So nak bagi tahu yang saya belajar tu ilmu fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah saja. Fardu kifayah je. Alhamdulillah saya belajar ilmu sains, maka kakak-kakak tak payah belajar pun tak apa. Nak bagi tahu profesor-profesor kita yang belajar ilmu sains, fardu kifayah ni at least seorang dalam masyarakat kita belajar. Settle. Tapi tauhid, fiqh, tasawuf adalah ilmu fardu ain. Nak tak nak kakak kena belajar. Sangkaan yang paling menakutkan saya adalah, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala sangat-sangat baik. Ada seorang murid saya, dia pernah sebut pada saya. Dia kata, I have everything. I do have everything in my life. Dia kata, saya ada semua kelebihan dalam hidup saya. Saya ada keluarga, saya ada suami, saya ada anak, saya ada harta. Apa je yang saya tak ada? Saya ada kawan-kawan saya yang hebat-hebat. Saya sebut pada dia, no, you have nothing. Kalau itulah yang anda sebut pada saya sebagai seorang guru, saya kata you have nothing. Anda tak ada apa-apa pun kakak kalau andai kata anda tak ada Allah Ta'ala dalam hidup kakak. Tak guna kakak. Kakak ada rupa yang cantik, kakak ada badan yang cantik, kakak ada suami yang handsome, kakak ada anak-anak yang cerdik-cerdik. Tapi kalau kakak meneruskan hidup tanpa kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kakak nothing. Esok lusa, malam tadi saya disyarahkan juga pada murid-murid saya tentang hakikat titian sirat. Masih ingat lagi titian sirat? Nak bagi tahunya, buat pula ingat, siapa ingat tu? Tapi nak bagi tahunya kakak-kakak, titian sirat tu kakak takut-takut nanti disebabkan kita ni tak ingat pada Allah Ta'ala. Esok lusa berjalan tu banyaklah lopong-lopongnya. Memang jatuh lah. To be fair, kita kongsi sikit boleh pasal titian sirat? Boleh tak? Kita tak mau? Tak mau lah Ustazah. Penat dia kau. Okay. Oh mau. Saya padam sikit boleh nak? Settle ni sangkaan Sangkaan paling besar? Aku tak ingat lah. Sangkaan paling besar apa? Tak ada Mana? Saya sebut apa tadi? rasa memiliki segala-galanya. Ada semua tapi tak ada Allah Ta'ala. Memiliki segala-galanya. Rasa ada everything. Tapi hakikatnya you have nothing. Maka kita duduklah. Kalau kita tidak sedar, kita duduk kat mana? Kita duduk dekat keperasanan. Kita perasan je. Perasan dah sampai pada Allah Ta'ala. Perasan kita ada segala-galanya. Hakikatnya kita tak ada apa-apa. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala dia sangat-sangat penyayang. Bila murid saya tu dia dah tua dah. Dalam umur 50 something. And then I said that. Saya cakap dekat dia. Tapi it's okay. Saya doakan. Semoga you dapat hakikatnya. You rasa macam mana nikmat jadi hamba Tuhan. And then Allah Ta'ala uji dia banyak perkara. Lepas saya sebut tu, ujian dia tak. Tapi saya ada dah dengan dia. Apa segala urusan-urusan dia yang berlaku, ujian dia, saya ada je dengan dia. Maka last kali dia cakap kat saya, dia kata, I thank you tau. I baru belajar macam mana hidup ada Tuhan. Dan subhanallah bihamdi, dia dapat pada umur dia macam tu dan kita patut bersyukur. Boleh Saya nak ajar apa ni? Oh. Allah. Sekejap. Kakak ni muda sangat. Sekejap Ibu lahir tahun bila? Lahir tahun bila? 65. Tahun dia lahir? 12.3. Tulis kat buku masing-masing. Jangan tulis ni 12.3 65.
Dah. Ha, tulis garisan masing-masing. Yang semalam. Boleh je kakak tebik kat nota kakak tu, boleh je belah bawah. Dah? Dia bukan brokoli tau. Pokok. Pokok dia. Carrot. Okey, dah. Makro harus. Sunat wajib. Tulis balik. Sunat harus makro. Dua ni haram. Dua ni haram. Dah. Tulis dulu. Yang dah siap boleh cakap dah. Pokok tu apa? Oh, kena lukis. Pokok ni wajib lukis. Pokok tak lukis lagi. Comel lah. Oh, pokok kenapa tak lukis warna hijau? Ni apa ni? Ada apa? Pokok anak dia merah. Oh. Takut. Ah, dah. Dah kita bagi ibu-ibu. Hampa tak payah lukis sampai nampak ni. Nampak batang-batang tu. Okey orang ready tak apa. Buat buah sekali ikut hampa lah nak buat buah pun. Ya. Dah ha? Ibu-ibu dah belakang? Settle eh? So ibu-ibu tengok baik-baik dekat sini. Kakak ibu-ibu kakak-kakak dobek kan. Catatkan dekat sini. Titian sirat. Hakikat di dunia. Hakikat di dunia. Syariat di akhirat. Saya ulang. Titian sirat ni hakikat di dunia, syariat di akhirat. Dapat tak? Tulis dulu nanti saya terangkan. Dah. Dah dapat dah. Okey, bulatkan perkataan hakikat. Hakikat tu kakak bulatkan, kakak tuliskan something that we cannot touch. Oh. Okey, tak ada satu-satu yang kita tak boleh sentuh. Wow, thinking. Sesuatu yang kita tak boleh sentuh. Sebagai contoh, sekarang ni kakak tengok saya, nampak tak badan saya sekarang kat luar? Kalau kakak sentuh saya tadi, kakak boleh tak sentuh saya? Maknanya apa? Syariat, saya bukan hantu. Boleh bagi tahu, maka syariat bulat-bulatkan something that we can touch. Sesuatu yang kita boleh sentuh, yang kita boleh rasa. Boleh Sebagai contoh kita ketuk. Berbunyi. So dia adalah daripada segi syariatnya, ini adalah mak buat lah. Daripada segi hakikatnya, mungkin kita nak sebut tentang inilah bisnes, inilah ilmu agama, inilah ni. Sebab pada buat ini tertulisnya banyak-banyak ayat-ayat sebelum ni. Boleh Dah dapat dah? Okay sayang. Hakikat di dunia. Dah. Hakikat di dunia, syariat di akhirat. Yo. Boleh saya rakam? Boleh. Nak rakam boleh je. Ni rakam ke? Rakam
Tu rakam kak. Boleh je. Sama. Ada stand tak? Saya ada stand tadi. Sekejap Kalang. Mana beg saya kalang? Ni bagi adik ni pinjam stand kejap. Tak apa. Sekejap lenguh tangan lagi naik bicep pula. Okey. Betul lah. Orang belajar solat dia belajar. Ni mak tanya gigi mah tadi. Betul. Okey. So titian sirat. Kakak saya nak tanya titian sirat kakak lalu waktu bila? Sekarang. Kakak tengah lalu titian sirat ni kakak. Kakak faham ke tidak hakikat ni kakak? Bila kita sebut titian sirat ni hakikat dekat dunia ni kakak, syariat dekat akhirat, makna kata apa-apa yang kakak lalui pada ketika ini, kakak akan lalui juga pada titian sirat akan datang. Sebagai contoh, kakak lahir tadi pada 12 hari bulan 3, 1965. Maka ibunda kita lalu lahir pada ketika itu, mungkin ni contoh, ni bukan ibunda ni, ibunda lain, contoh lah kan. Daripada umur 12 tahun dia balik. 12 tahun datang period, maka apa yang berlaku adalah ni pakai stand ni. Okey. Maka nak bagi tahu pada dia lahir ni sampai ke 12 tahun. Waktu ni kita dah mula berjalan titian sirat ke belum? Dah mula berjalan kakak. Tapi susah saya tak balik lagi. Dah tak balik hantar jatuh lah lagi. Faham tak? The moment kita lalu ni kakak sampai 12 tahun. Okey, kita okey lagi. Lalu the moment kita period pula, dapat pula kita dulu-dulu ni kakak, minta maaf sebut kadang-kadang kita tak kenal Tuhan. Kita ni lara bertahun-tahun, betul ke tidak? Maka dalam tempoh, contoh daripada 12 tahun sampai 30 tahun, kita ni lara terang-tantang lah nak kata. Waktu ni berjoget-joget, berjimba-jimba. Maka nak bagi tahu dekat akhirat nanti, titian sirat kita kosong ke tidak? Kosong. Dah kosong, kakak nak jalan atas apa kakak? Jatuh bawah. Dia moment kita buat dosa tu kakak, sebab kakak kena faham titian sirat ni, dia punya tiang adalah hukum syarak. Ni dah tiang dia. Kelebaran dia tu tiang dia tu, inilah dia. Tiang kepada titian sirat adalah hukum syarak. Kalau kakak buat benda wajib, kakak dekat atas jambatan ke bawah jambatan? Atas jambatan. Kakak buat benda-benda sunat, kakak dekat atas jambatan ke bawah jambatan? Atas jambatan. Kakak buat benda-benda harus, kakak buat benda-benda makruh. Kakak buat benda makruh atas jambatan ke bawah? Atas, tapi sipi. Hujung tu. Ini elok kawan lalu sikit, berapa? Jatuh. Kakak buat benda haram, insya-Allah berenang ke bawah. Insya-Allah. Dan kakak nak tahu tak bila kakak jatuh ke bawah tu berapa jauh dalam ke bawah? 70,000 tahun. Jatuh ke bawah. Bawah ni neraka. Bawah titian sirat tu neraka. Kalau kita jatuh tu kakak, sebab tu dia sebutkan banyak kali kita akan jatuh kena rabat balik. Faham nak rabat? Rabat panjat balik. Nak sebut lagi, jatuh-jatuh kita kena rabat balik lah. Ni bila time rabat ni tak tahu, nak tahu tak kenapa saya duduk pokok yang banyak bercabang-cabang ni? Ini bukan rambut kita orang tidur kakak. Ini makna kata kita jalan, kita buat dosa pada sini. Pokok ni adalah pokok yang nak kata dia punya tangan-tangan tu daripada duri-duri. Itu yang akan tarik kita. Tarik ke bawah. Tarik kita jatuh bawah, tarik kita jatuh ke bawah. Maka bila kita jatuh bawah, 70,000 tahun jatuh bawah, kita kena panjat semula ke tidak? Panjat lah. Kita kena panjat semula. Sebab apa? Sebab kita ada laluan yang kita tak lalu ni kakak. Mungkin kita tobat pada umur 30 tahun. Ni tak lalu lagi ni. Kakak kena panjat balik. Nak panjat tu berapa lama dekat situ kakak? Lama. Dah lah kakak berenang tu, kita berenang tu kat dalam hutan berapi kakak. Dia bukan dekat Sunway Lagoon tu, bukan. Tapi kita kena berenang. Dapat pula kita agak-agak dah dekat-dekat sikit, malaikat akan bantu kita. Bantu macam mana? Dia baling satu tali yang ada cangkuk besi. Tarik kita. Kita pun pegang lah cangkuk-cangkuk besi yang nak kata tajam-tajam tu. Tarik ke hujung balik. Dan pada ketika itu kita akan rabat naik balik. Banyak-banyak naik balik. Jumpalah kita pada umur kita 30 tahun. Jumpa pada umur kita 30 tahun. Buat amal sekejap. Amal sekejap, tiba-tiba penat lah beribadat ni. Kita pun lupa Allah Ta'ala. Beribadat, lepas tu jatuh pula. Panjat balik, beramal balik, jatuh pula. Panjat balik, beramal balik, jatuh pula. Sampailah hujung sini, kenapa tak ada tarikh kakak? Sebab tu tarikh mati kita. Tarikh mati. Kakak jangan bangun tulis balik kakak. Aku cakap. Kalau siapa yang dah meninggal, meninggal je. Biar kami yang hidup nanti kami tolong tulis kan. Tapi nak bagi tahunya, hujung ni adalah tarikh mati kita kakak. Bila tarikh mati sebagai contoh, umur saya tahun ni 30 tahun. Maka nak bagi tahunya, panjang kalau anda kata esok saya meninggal ni, titian sirat saya ni panjang 30 tahun lah.
Jadi kalau ibu-ibu, tahun ni umur apa ibu? 60. Kita tak doa lah ibu ni meninggal hari ni. Contohlah ibu meninggal pada tahun ni, maka 60 tahun dah lalu. Kalau kakak umur 50 tahun, 50 tahun dah kakak dah lalu. Dan segala itu yang kita sebutkan. Sekarang ni kita duduk dalam majlis, sebab tu saya suruh perbaiki niat lagi. Sekurang-kurangnya bila niat kita lillahi ta'ala, duduk dekat atas jambatan ke bawah? Atas jambatannya. Law ni selamat lagi. Hampa keluar lagi, aku tak tahu dosa apa hampa buat. Jangan dapat dosa dah. Dia kata keluar lagi, kalau anda kata kita buat satu dosa, kedebuk jatuh balik. Persoalannya sekarang, siapa yang rasa Alhamdulillah, Alhamdulillah selamat dah titian sirap aku ni. Semua boleh selamat dah cerita dia. Macam mana nak selamat Kalau tengok titian sirap kita agaknya, tengah berjalan gedebuk jatuh. Tengah berjalan gedebuk jatuh. Gitu agaknya So macam mana? Berharap kepada syafaat. Memohon syafaat. Hanya syafaat para anbiya saja yang boleh selamatkan kita daripada sini. Tapi ada ke tidak orang lalui titian sorat dengan sangat laju? Ada, sangat laju. Dia lalu macam kilat. Sebab itulah kakak-kakak, kalau anda kata ada kakak-kakak ni ada organisasi yang buat dakwah apa semua. Sebab tu saya tak bagi murid-murid saya yang telah bergerak dekat jalan jihad, saya tak bagi anda berhenti. Bukan sebab saya nak anda berbakti sampai meninggal, bukan. Bukan sebab nak denda anda. Sebab nak anda lalui titian sirat dengan sangat-sangat laju. Sebab antara orang yang boleh berjalan titian sirat dengan ibarat macam kilat adalah orang yang nak kata mati syahid. Mati berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jadi kalau macam itu kakak-kakak, bersyukurlah anda dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bergerak di jalan jihad. Jangan duk rasa macam benda tu bebanan. Hakikatnya, itu adalah untuk menyelamatkan awak. Sebab Allah Ta'ala sebutkan dekat dalam surah As-Saf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang yang beriman, kamu nak atau aku bagi satu amalan yang boleh selamatkan hang daripada azab api neraka yang bawah ni. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah. Ambil tarikat tu dulu. Yang kedua, kamu beriman kepada Rasul. Belajar macam mana cara beribadah cara Rasul. Yang ketiga, kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan juga jiwa kamu. Harta. Banyak tak duit habis buat program? Banyak. Siapa kata tak banyak? Banyak tak perasaan kita hancur kita bergerak kerja? Banyak. Siapa kata orang yang bergerak kerja ni seronok-seronok saja? Tak. Akan ada perasaan-perasaan kita yang terluka. Tapi itulah hakikatnya yang boleh menyelamatkan anda daripada titian sirat kita yang banyak lubang-lubang ni. Jadi belajar bersyukur. Bersyukur Allah Ta'ala pilih anda untuk menggerakkan agama-agama dia. Boleh faham? Boleh dapat So sebab itulah kakak, kenapa kita kena belajar, kenapa kita kena duduk sebagai seorang hamba. Boleh settle titian sirat dah Saya tak cover dalam. Sebab tu kita nak cover pasal solat. Boleh Boleh. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Apa dia? Okey. Syafaat tu syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahaja. Ya. Macam mana kita boleh dapat syafaat Nabi? Ini pun cerita scary juga. Sebab dia ceritakan kakak-kakak dekat akhirat nanti Nabi tunggu dekat satu telaga. Nama telaga tu adalah Telaga Kausar. Siapa yang akan bagi air kat kita yang perempuan? Sayyidatina Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nak bagi tahu kat situ diceritakan ada seorang lelaki ni angkat tangan. Ya Rasulullah, nak air. Panas nak air sikitlah. Jadi apa yang berlaku adalah Nabi tengok, hang ni siapa? Nabi tak kenal. Kenapa Nabi tak kenal kita? Sebab kita ni kakak-kakak, walaupun kita beramai, tapi kita tidak beramai cara Nabi. Sebab itulah kakak, demi Allah kakak. Sebab itulah saya keluar berdakwah kakak. Kalau dah ikutkan penat ke tidak? Penat. Kalau tanya saya tak rehat lagi ni. Habis suluk 10 hari, saya terus main sini ngajar pasal solat ni. Tidur pun tak lupa pinggang lagi. Tapi nak bagi tahu ni sebab saya dah janji dengan Allah dan Rasul, anything tentang Allah dan Rasul, saya akan jadi hamba Allah Ta'ala. Sebab itulah kakak, ingat pesan saya. Nak beramal, pastikan sanad sampai kepada Nabi. Jangan sampai anda beramal, tungging terbalik. Allah Ta'ala, Rasul tak kenal ibadat anda. Orang yang minta air tadi, dia solat ke tidak? Solat. Dia solat. Tapi sanad tak sampai pada baginda Nabi SAW. Sebab itulah kakak, saya, kalau tanya saya ni, saya takkan beramal apa-apa walaupun sekecil-kecil perkara yang tidak bersanad pada Nabi. Hatta yang daurah solat yang saya ajarkan ni, Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan, saya ambil daripada Syekh Fahmi Zamzam, Allah yarham.
Memang Syekh Fahmi rukuk, sujud macam mana pun memang dia ajar lah. Baru-baru ni pun bila saya datang suluk, musyrik saya memang ajar macam mana kaedah nak angkat jari, macam mana kaedah berdiri, macam mana solat duduk, nak duduk dalam duduk iftirash, duduk tawaruk, semua dia ajarkan. Memang saya ambil betul-betul daripada musyrik saya sahaja. Apa-apa yang tak ada sanad saya memang tak ambil. Sama juga kalau kita nak beramal lepas solat ke, nak beramal apa-apa ke, sebab itulah saya tekankan, pastikan sanad sampai. Sanad sampai. Takut nanti Nabi tak kenal kita. Itulah pentingnya. Boleh Boleh Awak sedih sangat muka ni. Semua orang okey ke? Okey. Boleh dapat Umi boleh Ya. Syafaat sahabat-sahabat yang baik, syafaat pada orang yang Boleh. Tapi syafaat itu kita panggil sebagai syafaatul uzma tu Nabi sayang. Syafaatul sughra, syafaat yang kecil. Mungkin boleh kita tengah on the way kan, pada masyarakat panas kan, matahari kan sejengkal terbala kan. Daripada syafaat-syafaat yang kecil tu mungkin ada awal memayungi kita. Mungkin ada nak kata dapat fast track, fast lane. Nampak Tapi kalau untuk titian sirat, memang nak tak nak syafaat Nabi. Memang syafaat Nabi. Sebab tu belajar kenal Nabi. Walaupun kenal tu bukan kenal syariat je. Bukan kenal nak kata khatamun nubuwah Nabi